Okey, video yang seterusnya ini adalah saya nak terangkan yang pertama adalah contoh bagaimana bentuk HO, null hypothesis ataupun H1, alternative hypothesis. Okey, saya nak tunjukkan bagaimana cara penulisan. Manakala selain daripada itu dan yang kedua, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak tulis dalam bentuk ini adalah dalam bentuk ayat, okey, dan ini adalah dalam bentuk matematik dia. Okey, bagaimana kita nak tulis hipotesis tu. Okey, bermaksud ini adalah soalan ataupun situasinya kita nak transform dia menjadi bentuk macam ni. Okey, dalam bentuk matematik. Hipotesis yang ditulis dalam bentuk matematik. Okey, itu adalah dua objektif utama video ini. Okey, mari kita pergi kepada objektif yang pertama. Okey, objektif yang pertama adalah saya akan menerangkan beberapa contoh hipotesis. Okey, cuba kita baca hipotesis yang pertama. Achievement in statistics. Okey, kita nak menguji achievement in statistics. Maksudnya keputusan dalam markah statistik ni lah. So, dia tulis kat sini HO, there is no difference between the achievement of male and female student in statistics subject. So, kita state bahawa HO ini adalah tidak ada perbezaan antara markah pelajar lelaki dengan pelajar perempuan bagi subjek statistik. Okay, no different tu maksud tak ada beza. Sama je markah lelaki dengan markah pelajar perempuan. Okey. Maka, dia punya H1 dia adalah berlawanan. Okay, there is a difference. Terdapat perbezaan achievement di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. So, bermaksud mungkin pelajar lelaki markah dia rendah, pelajar perempuan markah dia tinggi. Kalau yang H1, HO ni, tak ada apa-apa perbezaan pun. Okay, itu dari segi statistik achievement. Seterusnya adalah diet effectiveness. Okay, keberkesanan diet. HO, diet XYZ will enable dietitians to lose 10 kg within 1 month. So, dia claim bahawa dengan kaedah diet XYZ ni, kita boleh turun 10 kg. Okey, maksudnya nanti H1 ni akan lawan dia. HO dengan H1 ini adalah saling berlawanan sebab kita nak tentukan sama ada HO yang diterima ataupun H1 yang diterima. So dalam hal ni, kalau dia enable to lose 10 kg, so dia punya H1 ataupun alternatif dia not enable. Berlawanan dengan HO mengatakan bahawa will not enable to lose 10 kg in 1 month. Okay. So, contoh yang ketiga adalah voter turnout. Okay, not more than 50% of the registered voters in Rimba Jaya voted in the recent election. So, tidak lebih daripada 50%, okay, pengundi di Rimba Jaya ini mengundi pada pilihan raya tersebut. So kalau not more than, so dia akan jadi more than. Lebih daripada 50% the registered voters in Rimba Jaya voted in recent election. So dengan kata lain, HO dengan H1 ini adalah saling berlawanan. Okay, kalau satu different, satu lagi
there is no difference. Kalau satu enable, satu tidak enable. Kalau satu more than, satu lagi not more than. So dia akan sentiasa berlawanan. Dan daripada inilah kita akan tentukan. Nanti video yang lain akan terangkan macam mana kita nak terima HO ataupun H1. Tapi untuk video ini adalah kita kena tahu apa maksud HO, H1 dan bagaimana kita menulis hipotesis. Okey, untuk adjektif yang kedua pula, saya akan terangkan yang ini. Macam mana kita nak tulis dalam bentuk ni. Okey, macam mana kita nak tulis dalam bentuk statistical. So, ini kita panggil dalam bentuk ayat. Okey, ini semua adalah dalam bentuk ayat. Okey, kita kena tukar dia kepada bentuk matematik untuk kita buat hypothesis testing. So, kena tukar dalam bentuk macam ni. So, ini adalah kita panggil dia dalam bentuk matematik lah. Okey, so kalau kita lihat kat sini, cara penulisan dia adalah, okey, kita akan tulis HO, okey, HO, titik 2 bertindih, mu. Mu ni maksudnya mean. Okey, lepas tu kita akan ada simbol. Sama ada lebih besar ataupun lebih kecil sama dengan ataupun lebih besar sama dengan ataupun sama dengan. Dan sebelah sini adalah parameter dia. Contohnya dalam parameter ini adalah 5 jam. Okey. So kalau macam tu, kalau yang ini dia akan jadi H1, dia punya alternatif dia, titik 2 bertindih, mu. Kalau kat sini lebih besar sama dengan, dia akan jadi lebih kecil daripada 5. So 5 ni adalah dia punya parameter value. Okey. So yang ini adalah dia punya simbol dia. Dan M ni, mu ni adalah mean. Mean yang kita nak test. Purata yang kita nak test. So ini adalah HO dan ini adalah H1. Dan kedua-dua ni adalah sentiasa saling berlawanan. Okey, bermaksud kalau kat sini lebih besar sama dengan, sini lebih kecil. Okey, kalau kat sini sama dengan, kat sini tak sama dengan. Okey, kalau kat sini lebih kecil, dekat sini lebih besar sama dengan. Okey, yang ini nanti saya akan tunjuk lagi sekali. So yang paling penting itu adalah simbol matematik untuk menulis hipotesis. Saya ulang balik, HO titik 2 bertindih, mu, okey, sama ada lebih sama dengan ke, okey, sama dengan 5. Okey, H1 titik 2 bertindih, mu, kalau sini sama dengan, sini akan tak sama dengan 5. Okey, saya ulang balik, 5 ini adalah parameter, tengok kepada soalan. Okey, ini pun dia akan tengok kepada soalan. Okey, jom mari kita tunjukkan. So kalau kita lihat dekat sini, okey, daripada soalan ini adalah, kalau kita baca, a cigarette manufacturer stated that the benzene content of each cigarette does not exceed 0.4 mg per cigarette. So syarikat ni mengatakan bahawa dalam satu rokok tu, dia punya benzina tu, kandungan benzina tu adalah tidak lebih. Okey, tidak lebih. Kalau tidak lebih maksudnya lebih kecil. Okey, lebih kecil sama dengan 0.4. 0.4. 0.4 miligram. So dia katalah rokok ni, rokok yang dia hasilkan itu, dia punya kandungan benzina itu adalah tidak lebih
daripada 0.4 mg. Okey, tidak lebih. Tidak lebih ataupun sama dengan 0.4 mg. So, apa yang diklaim ataupun apa yang dinyatakan sebagai pertanyaan yang pertama itu adalah H null. Okey? So saya ulang balik. So, null hypothesis adalah the benzene content does not exceed 0.4 mg per cigarette. So, kita akan tulis HO titik 2 bertindih mu, okay, does not exceed. Maksudnya, tidak lebih daripada 0.4 kg. Kalau tidak lebih, okay, ini adalah simbol tidak lebih, kena sama dengan 0.4 mg. Ingat, hipotesis null, dia memang lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan sama dengan. Okey, kalau dia bentuk dia macam ni, untuk alternative hypothesis adalah the benzene content adalah melebihi 0.4 mg per cigarette. So, kalau dia melebihi adalah, so berlawanan dengan dia akan jadi H1 titik 2 bertindih mu. Kalau sini lebih kecil sama dengan, so lebih besar 0.4 mg. Okey, itu adalah cara kita menulis. Kebiasaannya, kita kena cari dulu H null ataupun null hypothesis yang ini. Bila kita dah dapat null hypothesis, kita buat dia berlawanan untuk jadi alternative hypothesis. Keep in your mind that the simbol ini lebih besar, lebih kecil sama dengan, ataupun equal. Yang ini lebih besar, lebih kecil, dan tidak sama. Ini adalah untuk simbol untuk H null. Ini adalah simbol untuk H1 ataupun kita panggil alternative. So, itu adalah kaedah untuk menulis hipotesis dalam bentuk matematik. Okey? So, kalau macam yang tadi itu yang saya ajar, so kalau kita lihat dekat sini, so ini adalah dia punya parameter dia. Okey? Mengatakan bahawa satu rokok itu, dia punya benzina dia adalah 0.4 mg. Dan kalau H null ni, dia cakap kurang ataupun sama dengan 0.4 mg. Dan dilawan oleh hipotesis alternatif dengan mengatakan kadar benzina itu adalah lebih besar daripada 0.4 mg. So, 0.4 dekat dalam hal ini adalah parameter value. Okey? Itu adalah cara kita nak menulis hipotesis null dengan hipotesis alternatif dalam bentuk matematik.